Bulan 9 sebenarnya dah tak lama tau. Jadi maksudnya iPhone lipat dah nak keluar. Jadi dekat tangan aku ni ada 3 biji phone lipat untuk tahun 2026. Jadi yang pertama aku ada Google Pixel 11 Pro Fold. Okey, ini phone lipat daripada Google lah. Jadi kalau kau tanya aku, pendapat ringkas aku, dia punya design memang unik. Okey, kalau kau pegang boleh rasalah dia melebar dan ada orang kata bentuk macam Nokia daun. Sebab dekat sini petak, dekat sini melengkung, membulat sikit. Tapi bentuk kamera dia yang paling aku suka. Dia unik. Dia macam tak ada tidur sesiapa kot. Tapi biasalah kan. Dan di bahagian dalam pula, orang kata longkang Google Pixel ni masih lagi belum selesai. Tapi bagi aku, untuk update dia yang 7 tahun dengan OS Google yang agak clean, kemas, bagi aku ramai je yang boleh terima. Dan seterusnya, yang kedua, aku ada Honor Magic V6. Ini jenama yang paling garing lah. Orang kata sampai tahap boleh lasak, okay? Boleh tarik kapal terbang lah. Jadi jenama China ni, kalau kita tahu dia punya apa yang dia tunjukkan keunikan dekat hardware dia adalah dekat dia punya bahagian charging. Memang laju, wireless charging pun laju, kamera telefoto zoom dia pun agak menarik lah berbanding semua phone lipat. Cuma kelemahan dia macam biasalah. Ada orang kata update dia tak panjang sangat. Okey, lepas tu bentuk kamera dia membosankan sebab bulat tengah, siap tebal belakang ni. Tapi kita fahamlah mungkin ada sebab-sebab dia. Dan seterusnya, yang ketiga, aku ada Samsung Z Fold 8 Ultra. Ini daripada Samsung lah. Dia macam biasalah, kita tahu One UI memang kemas. Okey, longkang Samsung pun dah makin cantik dekat tengah ni. Kamera pun dah makin kemas. Okey, update macam biasalah. Samsung panjang macam Google juga. 7 tahun. Cuma macam biasalah, macam-macam orang katalah, lightsaber lah, apalah kan. Okey, orang kata charging masih lagi slow lah. Tapi bagi aku lightsaber tu susah nak cakap. Selagi mana belum dibuktikan. Model lama memang banyak. Yang latest aku tak pasti. Dan sebenarnya video aku panjang-panjang ni aku buat, aku bukan nak ceritakan pasal 3 biji phone lipat. Cuma aku nak tanya korang lah yang tengah gunakan phone lipat ataupun bakal gunakan phone lipat, apa yang korang harap pada Apple lipat nanti? Okey, bulan depan tak lama dah tahu. Ada orang cakap dia keluar tak lonjong memanjang macam phone lipat aku pegang ni. Dia akan keluar macam Z Fold 8 yang bentuk pasport tu, yang pendek tu. Apa pendapat korang? Okey, boleh komen lah sama ada korang minat Apple lipat yang bakal keluar ataupun lipat Android yang dah ada ni. Komen kat bawah.